saya nak cerita sikit pasal punctuality ataupun menepati waktu. Saya dulu-dulu pun bab menepati waktu ni memang out lah. Tapi apabila saya try practice berhari-hari, saya nampak perubahan dalam hidup saya. Mungkin ada orang fikir, tak kisah punctual, yang penting skill ada. Kita kena faham, orang yang ada skill tapi tak punctual dengan orang yang ada skill dan punctual, beza. Jauh beza. Berganda-ganda beza dia. Pertama, orang yang punctual ni, dia akan sentiasa ready. Sebab dia dah datang awal. Jadi contohlah dah sampai waktu dia, apabila ada satu benda yang huru-hara, contoh dia terlupa barang ke sesuatu ke, dia boleh berfikir dengan tenang. Sebab awal-awal dia dah ready dah. Banding dengan orang datang lambat, lepas tu tiba-tiba tiga benda, dia akan serabut. Ui apa ni, aku lupa barang apa semua kan. Kedua, orang yang punctual ni, dia sentiasa datang awal untuk dia being presentable pada waktu yang tepat. Dan apabila dia selalu cuba datang pada masa yang tepat, presentable pada waktu yang tepat, kemungkinan besar dalam membuat keputusan dalam kerja ke, beri hasil berdasarkan skill yang dia ada pun, dia akan bagi yang paling efisien dan yang paling tepat. Sebab dia dah biasa hidup dia akan sampai pada waktu yang tepat. So dia akan efek yang lain-lain. Okay, so start dari sekarang, try lah tepati masa. Jadikan ia sebagai habit dan dia akan improve kehidupan kita semua. Dan ini pun nasihat untuk saya juga, sebab saya pun baru start practice dan saya nampak perubahan dalam hidup saya. Alright.